Okey, nak kenalkan phone holder terbaru dari Kiwik, motorcycle phone holder model M33. Kita tengok dalam dia ada apa. Okey, manual, cara untuk pasang unit phone holder, ada shock absorber, mana bila letak phone tak akan bergegar lah. Boleh sambung terus kabel USB Type C, ada wireless fast charger. Ini quick release, adjust mengikut kesesuaian phone kita. Adjust ketinggian ketinggian mana kita nak, lepas tu kita lock. Ini pun kita lock. Okey, dah tak gegar Jadi kita boleh ambil video terus direct, tak ada halangan di depan. Dan ini alat untuk kita pasang pada side mirror motosikal. Sekarang jom kita pasang pada motosikal. Okey, dah siap pasang. Kita tengok. Okey, ni keadaan dia. Jadi kita boleh adjust lah sama ada nak bawah ke atas, ikut pulang pada masing-masing. Kalau kita nak rakam video, kita tegakkan lah, kita tegakkan, mana kamera tak ada apa-apa halangan. Ini ada absorber, bila kita rakam video dia tak gegar, video tak gegar. Jadi untuk charge kita boleh guna wireless fast charger, terus sambung kabel dekat port USB ni. Tolong support, tekan di beg kuning model terbaru ni. Okey, termantap.